Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cara lagi untuk kita nak buai lemak, buai kolesterol dalam darah kita. Lepas tu untuk kita nak peluah sarai kecing kita, wi kecing sedap, wi berak sedap, buai air kecil, buai air besar sedap. Lepas tu buat wi kita tu, orang panggil kata otak kita buka, badan kita sihat. Oh, ni molek sekali ni. Medu. Orang jadi medu pun mustajab juga nah. Mula-mula sepi nak we tengok dulu nah. Ingat nah, buai lemak, buai kolesterol, lepas tu kecing manis, darah tinggi, kecing manis, darah tinggi, lepas tu sakit dalam dada, banyak ubat je cara medu pun boleh. Insya-Allah nah, mudah. Kata ni gapo ni sepi duk tunjuk we tengok ni. Orang panggil kata kulit nanas. Supi koyak nanas ni kulit dia ni nah, kulit nanas. Lepas ni pulo dek tengah dia kerah-kerah tu supi kerak nah. Mula-mula kita basuh kulit nanas dulu lah. Kita basuh dulu kulit nanas kita ni, kita basuh. Supi basuh dah sekali, lepas ni basuh sekali pula nah. Insya-Allah nah, ni banyak nanas satu sutai lalu dah. Satu sutes duduk dalam ni belakang ni, kulit dia belakang nah. Lepas tu kita pergi letak di tempat tu dapur kita nak rebus nah. Kita buka. Tak hidup lah. Ni pada hidup. Okey. Lepas tu kita tambah air lah. Air 2 liter. So kita tambah air 2 liter ni nah. Air 2 liter. Okey. Ni nah, bekas ni 2 liter. 2 liter kita rebus. Lepas pada tu kita mari tengok sini sikit. Supaya nak buat gapo ni. So pi ambil lesung. Lepas tu bau orang panggil kata lada. Lada cili hitam. Cili hitam ni kita cebok mari nah. Supaya nak ambil cili hitam ni satu sudu. Satu sudu, jangan sudu sangat ni. Okey nah. Satu sudu nah cili hitam kita bubuh. Kita tumbuk. Okey. Kita tumbuk nah hingga dia lek. Ni nah. Lepas kita ambil pergi bubuh di tempat kita rebus. Nah, tempat kita rebus, kita ambil mai bubuh. Okey nah. Kulit lana dengan pulo lana. Pulo dia tu kita ambil juga. Kulit semua tu kita ambil. Kita rebus dengan air 2 liter. Lepas tu kita tumbuk lada hitam ataupun cili hitam. Pasal Thai dia panggil kata prik Thai dam. Hak ni hak molek sekali ni. Ni nah hak ni hak molek sekali. Oh ya, dia medu, kecing manis, darah tinggi, batu karang. Oh, luai lemak, buai kolesterol, berak tak tubik, berak tak lawah, kecing tak tubik, kecing tak lawah. InsyaAllah nah, start tunggu start. Lepas tu bagi kita gelegak, bagi dia gelegak sudah siap tu, kita buat macam mana tu, kita letak bagi dia sejuk. Bagi dia sejuk kita buh dalam botol, kita masuk dalam peti sejuk boleh nah. InsyaAllah nah.
Nanti stah, tunggu stah. Nanti dia gelegak, kita mari akak semula insya-Allah nah stah. Ni nah kita lock video gelegak wi lama dah ni. Air warna dia ni nak jadi merah-merah dah ni nah. Dengan air nanah, air kulit nanah dia campur dengan lada cili hitam ataupun lada benar lah. Ataupun perik Thai ni dia nak buat tubik jadi air merah-merah. Nah, gelegak lama. Apa nampak dia tu nampak nak hancur dah nah, kulit-kulit nampak nak hancur dah tu nah. Okey. Kita katuk api lah. Katuk api kita minum. Lagi buat dia sejuk tu kita buh dalam botol, kita buh masuk dalam peti sejuk boleh lah. Oh, ni baik sekali ni. Bagi orang jadi banyak penyakit dalam tubuh dia, medu lagi, kecing manis lagi, lemuk dalam darah lagi. Oh, ni molek sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Masing-masing lemuk-lemuk, pedas-pedas. Sedap nah, buat basuh. Lepas tu orang hok berak tak tubik ataupun buat air besar tak sedap ni sangat mudah selalu lah. Alhamdulillah nah, sabit tu kulit nanah jangan tahu. Kita belah bawah nanah kita makan, boleh kau siap nanah. Tapi kulit dia kita buat sup dengan supi buat ni, insya-Allah kita boleh satu kusiak hok besar lagi. InsyaAllah nah, pakat chair, pakat pecek lai, wis semangat kepada supi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.